Neo sudah sampai di Thailand dan model pertamanya ialah Firefly, sebelah EV bandar yang akan bersaing dengan Geely EX2 ataupun Proton E-Max 5. Jom kita tengok. Desain dia boleh kira lain daripada yang lain lah. Lampu dia 3 bulat macam kamera iPhone Pro. Belakang pun sama dan dia ada C-pillar yang agak lebar macam Volkswagen Golf. Rim dia pun agak besar untuk kereta kecil macam ni, 18 inci. Ruang dalaman saya rasa agak cool juga. Steering wheel dan meter cluster yang kecil, display yang besar dan color scheme yang sangat menarik, biru, hijau dan putih. Dia juga ada 2 kerusi powered dan ventilated dan panoramic sunroof. Dan dia tak ada center console yang besar. So misalnya kalau korang parking terlalu dekat, korang boleh lonjak ke kiri dan keluar dari pintu tu. Kereta ni menggunakan satu motor di belakang menghasilkan 143 kuasa kuda. Bateri dia 42 kWh LFP dan range dia sejauh 330 km WLTP. Dan walaupun DC fast charging hanya sehingga 100 kW, dia boleh charge daripada 10 hingga 80% dalam masa 29 minit. Harga di Thailand adalah sekitar RM95,000. Agak mahal jugalah, tapi kalau korang masuk kat dalam, korang akan rasa memang sangat premium lah. Di China, kereta ni boleh support battery swapping dan dia boleh didapatkan dengan battery subscription untuk mengurangkan kos kereta ni sama seperti Perodua QV. Tapi di Thailand belum ada lagi lah. So inilah Firefly daripada Neo. Memang nampak cool lah. Apa kata korang? Boleh jual kat Malaysia tak? Tulis kat bawah. Ciao.